Saya saja nak test, nak tengok betul ke dia punya HD tu real atau sekadar nama. Bila saya dekatkan kamera pada tulisan kecil, huruf halus pun muncul dengan jelas. Tak ada pecah, tak ada blur, memang nampak tajam macam kamera phone. Dari situ saya dah yakin, kalau tulisan sekecil tu pun boleh nampak elok, confirm dalam telinga pun sama jelas. Bila saya unboxing, barang Allah mana. Dia rasa macam buka gadget baru yang premium walaupun harga sebenarnya mampu milik. Dalam kotak ada unit visible earpick, kabel pengecas Type-C, beberapa tips silikon hijau yang lembut, manual dan QR code untuk aplikasinya. Bila pegang alat ni rasa solid, tak terlalu ringan dan tak berat. Bila tekan butang power, lampu LED dekat hujung dia menyala, tanda kamera dah ready untuk digunakan. Lepas tu saya scan QR code yang diberi untuk muat turun apps. Aplikasinya ringan saja, cepat install. Bila buka apps, dia terus minta saya sambungkan ke Wi-Fi untuk alat ni. Caranya mudah. Pergi ke setting Wi-Fi phone, pilih nama Wi-Fi dari alat ni, sambung dan balik semula ke apps. Dalam beberapa saat je kamera terus muncul di skrin. Tak perlu nak pairing dengan Bluetooth dan tak perlu setting pelik-pelik. Bahagian yang paling best bila saya boleh halakan kamera ni ke mana-mana dulu sebelum guna pada telinga. Saya test semua tempat dan semua nampak terang sebab lampu. LED dia menyuluh kawasan gelap. Bila saya dah yakin, baru saya perlahan-lahan masukkan hujung earpick tu ke dalam telinga sambil mata fokus pada skrin phone. Memang rasa macam tengok dokumentari dalam telinga sendiri. Struktur dalam telinga nampak jelas dan bila saya jumpa earwax, saya boleh kaut perlahan-lahan dengan lebih yakin sebab saya nampak apa saya sedang buat. Satu lagi hal yang saya suka adalah fungsi dalam apps. Ada setting zoom untuk dekatkan pandangan. Ada mirror kalau nak flip arah. Ada rotate untuk pusing orientasi. Ada snapshot jika nak tangkap gambar. Dan kalau nak rakam proses, ada record video sekali. Semua fungsi ni buat kerja lebih mudah sebab kalau saya nak cek balik keadaan telinga, saya minggu depan, saya boleh rujuk video yang saya dah simpan dalam galeri apps tadi. Senang nak bandingkan sebelum dan selepas atau nak tunjuk pada doktor kalau tiba-tiba ada apa-apa terjadi pada telinga saya. Bila dah habis guna, saya rasa puas sebab bukan saja dapat keluarkan earwax dengan lebih jelas, tapi saya yakin sebab saya nampak sendiri setiap langkah. Tak ada rasa main teka-teka macam guna cotton bud. Ia bukan sekadar alat pembersih telinga, tapi kamera HD mini yang buat kita rasa lebih selamat. Kalau awak sendiri nak rasai pengalaman tengok dunia dalam telinga secara HD sambil bersihkan earwax dengan lebih yakin, boleh terus dapatkannya di beg orange sekarang dan alami sendiri betapa jelasnya kamera kecil ini bila masuk dalam rutin penjagaan telinga harian.